Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amna binti Nur Asri dari kelas 6 Kristal. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang telah menjadi buku kegemaran saya. Buku tersebut berjudul Impian Jalanan yang dikarang oleh Temi Abdullah. Buku ini dicetak oleh Mihas Grafik Sedan Berhad dan diterbitkan oleh Iman Publication. Ilustrasi kulit hadapan buku ini amat menarik dengan warna biru gelap dan dihiasi dengan lukisan wang serta seorang manusia yang sedang bermimpi. Buku ini setebal 347 muka surat. Penulis buku ini menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bagi bahasa bukan bahasa Melayu, contohnya seperti bahasa Inggeris, perkataannya dicondongkan supaya pembaca mudah mengenal pasti perkataan tersebut. Bahasa yang digunakan di dalam buku ini amat santai, tidak terlalu formal dan mudah difahami pembaca. Murid sekolah rendah juga sesuai membaca buku ini. Cetakan pertama buku ini adalah pada April 2018 dan cetakan kedua pula adalah pada Mei 2018. Seterusnya, saya akan menerangkan kekuatan pada buku ini. Pada pendapat saya, kekuatan pada buku ini adalah pada jalan ceritanya yang menarik dan mengandungi banyak kata semangat yang boleh dijadikan inspirasi oleh seseorang yang mengalami kesusahan hidup. Buku ini mengisahkan tentang penulis novel ini sendiri, iaitu Iskandar, yang dilahirkan dengan otot matanya yang lemah. Hal ini menyebabkan dirinya sukar untuk membaca dan menulis. Walaupun banyak ujian yang dilalui, Iskandar tetap berusaha untuk menjalani kehidupan yang normal, sama seperti rakan-rakannya. Novel fiksyen ini telah membuat hati saya tersentuh dengan babak-babak yang menyedihkan. Perjalanan hidup anak muda ini sangat sukar sehingga tidak terfikir di akal. Setelah melalui pelbagai rintangan, akhirnya Iskandar berjaya mendapat keputusan yang cemerlang sewaktu di sekolah menengah dan melanjutkan pelajarannya di luar negara. Terdapat banyak nilai murni yang tersirat di dalam novel ini, iaitu kita janganlah mudah berputus asa apabila menghadapi kesulitan. Kita juga harus menghargai jasa orang tua kita dan gigih berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Novel ini juga telah mengajar saya erti kesabaran, merendah diri serta sentiasa berlaku adil. Sesungguhnya, novel ini telah memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Disebabkan itu, saya tidak jemu untuk membaca buku ini berulang kali. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.